satu komen ni, dia beritahu nak keluarkan emas fizikal, kenapa cash premium sampai RM70? Baik, ramai sebenarnya salah faham bahagian ni. Dekat public gold, postage dikira ikut berat parcel. Tetapi cash premium pula dikira ikut item emas yang kita keluarkan. Maksudnya macam ni, kalau kita keluarkan 1 gram sekeping, cash premium dikenakan untuk satu item. Kalau keluarkan 2 keping, 1 gram, cash premium dikira 2 item. Sebab tu kalau banyak item kecil, cash premium pun boleh jadi lebih tinggi. Contohnya 2 keping 1 gram, cash premium boleh jadi sekitar RM30. Tapi kalau terus keluarkan 5 gram seketul, cash premium lebih rendah, sekitar RM15 je. Postage pula sekitar RM15. Sebab itu, ramai penyimpan emas suka kumpul gram dulu dekat dalam akaun Gap. Lepas dah cukup gram, mereka keluarkan item yang lebih besar supaya lebih berbaloi. Lagi besar item emas, biasanya lagi rendah cash premium per gram. Kalau masih blur lagi tentang cash premium atau cara keluarkan emas fizikal, boleh tanya saya ya. Kalau belum ada akaun simpanan emas public gold, boleh rujuk video yang saya pinkan. InsyaAllah saya akan tunjukkan caranya sampai anda faham. Emas, pasport kekayaan kita semua.